So pendatang daripada dulu-dulu diorang susah, diorang berniaga. So I membesar dekat pasar. Mak I balik bawa plastic bag you all. Mak dia balik bawa luggage. So I daripada family, okay, my mom Thailand. Kak. Sorry Kak. Kak. Okay. So my mom Thailand, my father Malaysian. So you tahulah kan, pendatang. So pendatang daripada dulu-dulu diorang susah, diorang berniaga. So I membesar dekat pasar. Pasar mana tu? Pasar Datuk Keramat. Pernah pergi, tahu. Paling famous bazar Ramadan tu. Bazar Ramadan saya wajib pergi kat sana. Artis yang pergi sana, you pun artis. Yes. That's saya tahu kan. Okay. So yes, I membesar kat sana. Daripada kecil sampai besar lah memang kat sana je. And then you tahu orang pasar cakap kasar kan. Ada orang cakap tu, ya Allah, kalau you nampak I ada suara kasar ni, tak boleh buat apa lah. I punya background memang macam tu. So bila I tengok as a crew ni kan, dulu waktu bila let's say waktu I teenagers, I pergi rumah kawan I, lepak-lepak biasalah kita after school lepak-lepak kan. And then ada one day tu dia punya mak balik. Mak dia balik bawa luggage. Mak balik bawa luggage? Mak balik. I tahu Muah juru make up. Mak I balik bawa plastic bag you all. Mak dia balik bawa luggage.